Ingin melabur hartanah di Kuala Lumpur tapi rasanya mahal? Hari ini saya showkan KK atau dikenali sebagai Kota Kinabalu sebagai pilihan kedua anda. Kenapa Kota Kinabalu? Sebab Kota Kinabalu adalah sasaran utama bagi sektor pelancongan. Sebab pertama adalah Mount Kinabalu yang berada di KK dan ia adalah gunung yang tertinggi di Malaysia dan juga Asia Tenggara. Sebab kedua adalah KKIA atau dikenali sebagai Kota Kinabalu International Airport, merupakan airport yang tersibuk kedua selepas KLIA. Ia disebabkan penerbangan terus atau direct flight dari China, Korea, Filipina, Jepun, Singapura dan sebagainya dari rantau Asia. Sebab ketiga adalah KK mempunyai sunset view yang ketiga tercantik di dunia. Tapi ada orang kata dia keempat. Tak kisahlah, janji kita ada saja dalam ranking. Sebab keempat adalah KK juga dijadikan satu tarikan untuk island hopping, iaitu melalui Jesselton Point Ferry Terminal yang bakal disatukan dengan Jesselton Dockland. Selain pelancong sebagai sasaran utama, yang kedua adalah aktiviti komersial dan ni dikaitkan dengan sebab yang kelima, iaitu adanya SICC atau dikenali sebagai Sabah International Convention Centre. SICC merupakan pusat yang terbesar di Malaysia Timur dan juga seluruh Borneo untuk pameran, convention dan juga hiburan. Di sini adalah sebuah contoh unit yang jenis berstudio dengan perkakas rumah, bayaran bulanan dari RM2,000 sebulan. Mari PM saya segera untuk dapatkan maklumat yang lebih lanjut dan kita boleh bincang pemaju, ROI dan sebagainya. Kenapa melabur di KK dan bukan KL? Boleh je kalau nak melabur di KL. Tetapi untuk yang setaraf sama macam ni, anda perlu 2 kali ganda bajet anda. Mari laburlah di KK sementara harga dia masih mampu milih. Nama saya Ezra, kita jumpa lagi di episod lain. Bye.